Jalan mudah untuk ke syurga. Tuan-tuan dan puan, Allah telah menyediakan jalan bagaimana untuk kita menuju ke syurga di atas muka bumi. Baginda Rasulullah SAW menyatakan seseorang yang menuntut ilmu adalah seseorang yang sedang menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini saya tahu mungkin ada di antara kita yang susah nak pergi majlis ilmu kerana kekangan kerja, komitmen dan sebagainya. Hari ini dah banyak dah tuan-tuan dan puan kalau kita lihat asatizah menggunakan platform media sosial untuk menyampaikan ilmu. Cuba usahakan untuk kita hadir dalam majlis-majlis tersebut kerana di sana kita akan dikategorikan sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu. Allahu Akbar. Allah tahu kita sibuk, Allah bawa datangkan ilmu itu dekat dengan kita. Hanya kita pada hari ini untuk mengambil ataupun menolaknya. Jadi, moga Allah memudahkan jalan kita ke syurga dengan menempatkan kita bersama orang yang menuntut ilmu di atas muka bumi ini. Ilmu ini sangat penting kerana dengan ilmu ini akan membezakan kita dengan orang lain. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.